Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Sani, selaku pengacara Kompas TV TVPSS anda. Hari ini, sekolah kami telah didatangi oleh IPD Daerah Dungun. Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti ceramah, seni pertahankan diri dan pameran-pameran lain. Jom kita saksikan. Berdiri teguh bersama-sama, menghadapi cabaran tanpa rasa gentar. Dengan semangat membara kita melangkah menuju kejayaan, kita pasti menang. Ayo maju, jangan pernah putus asa. Kita juara, kita pasti berjaya. Dengan hati yang kuat kita terus berjuang, bersama-sama kita pasti menang. Setiap langkah kita juego, brilla el sol, sube el fuego, vuela alto en la arena, tu bandera se eleva, grita fuerte la tierra, hoy ganamos sin pena, levanta bandera, siente la tierra, corazón en juego, ahora la fuerza del juego, fuego, un mundo, un sueño lejos, ole, 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 vamos. Hoy, hoy celebramos, ole, ole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rabiatul sebagai pengacara Kompas TV TVPSS anda. Terima kasih Sarjana Muhammad Firdaus bin Alam kerana sudi hadir ke sekolah kami pada hari ini. Ya, sama-sama. Saya ingin menanyakan satu soalan kepada Encik, iaitu bagaimanakah peranan polis dalam tangani kes buli di sekolah? Okey, baik. Terima kasih kepada wartawan cilik kita, saudara Isan. Okey, baik. Satu soalan yang baik. Peranan polis di Malaysia sekarang ini, kita mengambil serius tentang kejadian buli di sekolah, yang mana Encik Pimpinan telah mengarahkan untuk memberi penekanan terhadap gejala buli ni di sekolah dengan mengadakan kekerapan lawatan di sekolah, yang mana dalam lawatan tersebut pihak polis akan membuat pemeriksaan secara menyeluruh di kelas-kelas bagi mereka sekiranya terdapat barang-barang salah yang dibawa ke sekolah seperti pisau dan lain-lain lah dalam ceramah kita tadi. Selain itu juga, daripada bukan sahaja buli, pihak polis juga memberi penekanan terhadap kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh murid-murid seperti tidak memakai topi keleda, menaiki motor tanpa lesen, menggunakan kenderaan basikal yang dimodifikasi untuk menggunakan laluan-laluan beraya yang boleh mengundang kecelakaan sekiranya kita tidak atasi lah. Jadi hari ini kita hadir ke sekolah Desa Kompra, kita bawa semua warga, semua pegawai polis, warga IPD Dungun untuk bersama-sama dengan murid-murid Desa Kompra dalam menjayakan program memotivasi diri dan memberi nasihat tentang salah laku buli dan juga tentang keselamatan jalan raya. Okey, saya? Baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik. Okey. Dan itu saja daripada saya, Siti Rabiatul, pengacara Kompas TV TVPSS anda. Penerah di info Lautan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Alhamdulillah, program hari ini telah berjalan dengan lancarnya. Murid-murid seronok dan bergembira. Aktiviti ini telah dijalankan bersama pihak IPD Dungun.
Saya selaku pengacara Kompas TV, TVPSS anda, Raju Info, Pulau Lautan. Jumpa lagi. Bye.